Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita dekat rumah first dan dimaklumkan oleh ketua kampung ni adalah rumah seorang ibu tunggal yang mempunyai berapa orang anak. Okey. Jom kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Hana. Khabar? Sihat ke? Berapa tahun ni? Ni baru nak masuk 2. Oh, okey. Nama siapa ni? Nadira. Nadira. Puan Nadia. Saya itulah dimaklumkan dengan ketua kampung rezeki lah dapat kami turun hari ni kan, dapat nak jumpa, nak melawat. Saya daripada Mami Hana. Jadi ni semua tim-tim Mami Hana lah hari ni. Boleh kita masuk? Boleh. Okay. Assalamualaikum. Yang mana kita boleh nak berkongsi rezeki. Mungkin Puan Nadia dengan anak berapa orang? 4 orang Paling kecil umur berapa tadi? Ini 2 tahun lah. 2 tahun. Atas? Atas abang darjah 6. Darjah 6. Oh, Puan Nadia bekerja? Tak. Suri rumah. Jadi kita ada nak bagi sikit lah kita sempena dengan Ramadan ni. Jadi adalah barang-barang keperluan dalam ni, macam beras apa semua ni. Terima kasih. Sama. Itulah, terima kasih juga sebabnya bukan senang lah. Bukan senang untuk kita macam nak jumpa orang yang sudi kan. Sudi ni terima kasih juga dekat ketua kampung sebenarnya. Jadi saya harap semoga Ramadan kali ni dipermudahkan. Okey. Buat puan semoga terus kuat lah untuk Ramadan dan raya kali ni. Semoga memberikan something lah. Bye. Salam. Bye-bye. Terima kasih juga. Bye-bye. Bye-bye. Oh, ya ke? Duduk sini dah lama rumah ni? Dah 4 tahun. Dah 4 tahun. Okey. Tu kalau urusan rumah, rumah memang kak lah. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan segalanya. Okey.